Majoriti ulama kata malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Malam ini adalah malam Jumaat dan malam ke-27 Ramadan, yang mana majoriti ulama berpandangan Lailatul Qadar berlaku pada malam 27 Ramadan. Berdasarkan hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, katanya, demi Allah, sesungguhnya aku tahu bila malam Lailatul Qadar itu, iaitu malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kami untuk menghidupkannya dengan ibadah, iaitu malam ke-27 riwayat Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bila ditanya kenapa beliau yakin malam ke-27 adalah malam Lailatul Qadar, beliau jawab, Allah ciptakan 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali dan melontar pun 7 batu. Dan dalam surah Al-Qadar ayat salamun hiya hatta matla'il fajr, perkataan hiya adalah perkataan ke-27 dan merujuk kepada malam Lailatul Qadar. Kalau anda sedang tonton video ini bukan kebetulan. Mungkin Allah sedang pilih anda untuk rebut peluang besar ini. Dan jangan sia-siakan malam ini dari maghrib sampai ke subuh. Buat yang terbaik, dan berikut adalah 5 amalan mudah yang boleh diamalkan pada malam ini. Pertama, solat tahajud. Buatlah walaupun 2 rakaat sahaja. Boleh buat ketika waktu sahur. Kedua, banyakkan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ketiga, sedekah walaupun RM1. Mudah tapi besar ganjarannya jika dibuat dengan ikhlas. Keempat, baca walaupun 1 muka surat atau 1 ayat Al-Quran. Kelima, doa panjang-panjang malam ni. Mohon apa saja hajat yang baik untuk dunia dan juga akhirat kita. Komen Lailatul Qadar jika anda tonton video ini sampai habis.